Assalamualaikum geng. Hampa baca tak lagi kisah Ahmad Ikram ni? Dia cerita pengalaman dia bawa Menteri YB Steven Sim masa konvoi Penang Rider. Abang ni rider duk buat P-hailing lah. Jadi YB tanya pasal apa kena buat dua kerja. Dia kata sebab komitmen dia banyak. Insurans dia saja RM590 sebulan. So dia ambil dengan bini dia sekali. Lepas tu tak apalah, habislah konvoi tu. Tak lama lepas tu pejabat YB Steven call dia, bagi tahu YB Steven nak bayarkan insurans dia dengan bini dia, termasuk anak yang baru lahir selama setahun. Dia pun terkejut, gembira, tak sangka betul lah dia. Satu, sebab dia bawa seorang menteri yang memang terkenal dengan selalu buat kebajikan, tolong rakyat. Memang respect lah dengan YB Steven yang selalu bantu walaupun dia tak kenal pun orang tu. Jadi untuk abang Ahmad Ikram tu, tahniah lah, tu rezeki anak lah tu. Jadi lepas ni bolehlah simpan duit lebih.